salam Ramadan ke-17. So, hari ni kita orang akan pergi hunting Costello. Costello lah, dia macam puding karamel tapi dia Costello. So, kita akan pergi ke Bukit Bintang sekejap lagi. So, ya. Kita tengok sedap ke tak sedap? Ke biasa je? Weh, kita tak tahu macam mana naik bas. Dia kena angkat tangan ke tak? Sebab tadi kan bas lalu kita balik dia daripada kita. Dari sini. Dia tengok macam ni tau. Dari sini. Sini. Weh, kita orang berjaya weh naik bas weh. Rupanya pakai kad je tak cikgu. Tina pakai app apa? Move it. I let them move it. You let them. Maaf cakap. Oh, cakap apa? Dah lama tak naik bas. Ya. Dah lama tak naik bas weh. Dah lagi dah tinggi. Last lagi. Rasa kat orang tak dengar suara you. Dengar kan? Lama. Dengar. Lama kita tak naik bas weh. Kita orang punya alung. Kita orang punya Alung. alung. Bangsa lah. Masu. Tak, alung dekat ni je. Public transport. Orang panggil apa? Wow. Hari tu weh. Kau nak makan apa? Sebut nama dia? Riz Costello. Costello. Nak beli satu? Saya dua. Ada tester. Boleh. Gerang. Mana gerang? Dia menguji iman. Saya 3. Satu 15 kan? Weh, kita orang dah beli weh. Tapi kedai lah. Look at that. Bisa. Memang kat tengah jalan ke? Nanti yang masak lah. Let's go. Namanya dia. Impian dia. Ya, impian. Beratur panjang weh. Okay, bye. Selamat berbuka. Rasa dia guys. Alhamdulillah Alhamdulillah sedap weh. Confirm sedap. 9/10. Tapi guys, korang jangan letak semua lah dia punya gula karamel tu sebab Lea tak suka. Lea macam suka nak kek dia je. Kek dia sedap weh. Dia 9/10 Kalau korang nak